Tengok cermin dulu bro. Netizen geram dengan Purwiz. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tindakan pendakwah dan personaliti media sosial. Purwiz atau nama sebenarnya Haris Ismail yang tampil memberi teguran secara terbuka baru-baru ini nyata mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan warganet. Menerusi satu hantaran threads, Haris dilihat menegur isu berkaitan kemungkaran namun tidak semua menerima teguran itu dengan baik. Menariknya, teguran tersebut kemudiannya menerima respons balas daripada netizen yang menyarankan agar Haris menilai dan melihat dahulu keadaan dalam rumah tangganya sendiri sebelum menegur pihak lain secara terbuka. Komen berkenaan dipercayai merujuk kepada tanggungjawab peribadi dan keluarga, dengan sebahagian warganet berpendapat perkara yang lebih dekat dan utama seharusnya diberi keutamaan. Perkara ini sekaligus mencetuskan perbincangan hangat di media sosial mengenai adab memberi teguran secara terbuka, keutamaan dalam berdakwah dan tanggungjawab individu, lebih-lebih lagi bagi figura awam yang sentiasa menjadi perhatian masyarakat. Ramai berpandangan teguran itu penting, namun cara dan masa juga memainkan peranan besar supaya mesej sampai tanpa mengundang salah faham. Setakat ini, Haris Ismail belum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut berhubung kritikan balas yang diterimanya. Bagaimanapun, isu tersebut terus menjadi topik perbincangan hangat dengan reaksi pelbagai daripada warganet.